Okay, so macam korang nampak kat depan ni, ini adalah Naga. Bukan Naga yang terbang tu bukan Ini adalah Naga. Keluaran skuter terbaru daripada brand SYM, iaitu SYM Naga 155. Okay, so untuk motor ni, korang boleh nampak motor ni cc dia 155cc, dan juga korang boleh nampak dia punya style ni kita jarang jumpa motor skuter maxi ataupun motor skuter urban yang kau boleh nampak kat depan ni. Style dia menggunakan handlebar dan juga tak ada windshield. Selalu kalau macam baris-barisan ataupun dia punya saingan dia, motor-motor macam ni selalunya dia dah ada windshield lah. Tapi motor ni memang tak ada windshield dan juga nampak dia lebih unik. Sebab apa? Handlebar dia lebih terbuka. Okay, so untuk motor ni juga, untuk enjin ni single cylinder, yang boleh menghasil cc sebesar 155cc, dan juga dia punya horsepower dia sebesar 14 horsepower dan juga 13 Newton meter torque. So untuk motor skuter urban nak digunakan untuk area-area pekan atau area-area bandar, memang sangat-sangatlah selesa dan juga padu. So, korang boleh nampak motor ni juga untuk bahagian kompartmen dia, tank walaupun kat tengah-tengah ni kan clear, kaki korang boleh lintas macam ni kan, nampak ni. Untuk naik motor ni kan, korang boleh lintas saja. Sebab apa? Kat tengah-tengah ni tak ada bonggol tank. Sebab apa? Tank dia bukan kat bawah seat, tank dia bukan kat lantai, tapi tank dia dekat tepi ni. Tank dia dekat tepi ni, okey? Tank dekat tepi ni, dan juga motor ni pun sama juga, dia pakai keyless dan juga ada USB C dan juga USB A . Meter dia meter digital. Dan juga untuk motor ni juga, korang kalau perasan, motor ni menggunakan single arm, okey? Motor ni menggunakan single arm dan juga mono dia jenis mono baring. So memang padulah, single cylinder, mono baring, single arm, apa lagi korang nak. Okey, memang smart lah motor ni. Okey, so untuk motor ni, untuk motor yang spek yang menarik macam ni, harga dia hanya RM8,888. Memang berbalik untuk sebuah skuter urban yang korang boleh pakai untuk daily ataupun untuk travel. Sebab apa? Memang sangat-sangat berbalik. Kalau korang minat macam biasa, korang boleh isi back video kat bawah ataupun boleh walk in kedai kami, Comfort Motor Ipoh Perak. Okay, kita gerak dulu. Assalamualaikum.